Writing, Malaysia sekali lagi mencuri perhatian dunia bola sepak apabila berjaya menewaskan Australia dengan keputusan 3-0 dalam satu perlawanan yang penuh aksi dan emosi. Kemenangan besar ini bukan sahaja mengejutkan ramai pemerhati bola sepak antarabangsa, malah turut mencetuskan kegembiraan luar biasa dalam kalangan penyokong Harimau Malaya di seluruh negara. Dari whistle permulaan sehingga tamat perlawanan, para pemain Malaysia mempamerkan semangat juang yang tinggi, disiplin taktikal yang mantap serta kesungguhan yang luar biasa untuk memastikan kemenangan menjadi milik mereka. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah menunjukkan perkembangan positif dalam dunia bola sepak. Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak pengurusan, jurulatih dan pemain untuk meningkatkan prestasi pasukan kebangsaan. Hasil kerja keras tersebut akhirnya mula membuahkan hasil apabila Malaysia berjaya menampilkan persembahan yang semakin meyakinkan di pentas antarabangsa. Perlawanan menentang Australia menjadi bukti bahawa Harimau Malaya kini bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Australia yang terkenal sebagai salah satu kuasa besar bola sepak Asia turun dengan reputasi yang cukup hebat. Mereka memiliki pemain berpengalaman serta rekod yang baik dalam pelbagai kejohanan antarabangsa. Namun begitu, reputasi tersebut tidak sedikit pun menggentarkan skuad Malaysia. Sebaliknya, para pemain Harimau Malaya turun dengan keyakinan tinggi dan semangat untuk membuktikan kemampuan sebenar mereka. Gol pertama Malaysia hadir hasil gerakan pantas yang berjaya memecahkan benteng pertahanan Australia. Sorakan ribuan penyokong bergema apabila bola berjaya menerjah gawang lawan. Gol tersebut memberikan suntikan semangat yang besar kepada pasukan Malaysia. Selepas mendahului, Malaysia terus mengekalkan tekanan dan tidak memberikan ruang mudah kepada Australia untuk menguasai permainan. Australia cuba bangkit dengan beberapa serangan berbahaya, namun pertahanan Malaysia tampil cukup cemerlang. Setiap pemain menunjukkan komitmen tinggi dalam mempertahankan kelebihan yang dimiliki. Penjaga gol Malaysia juga memainkan peranan penting dengan beberapa aksi menyelamat yang mengagumkan. Kecekapan barisan pertahanan berjaya menggagalkan banyak percubaan pasukan lawan. Memasuki separuh masa kedua, Malaysia terus menunjukkan permainan yang lebih agresif. Serangan demi serangan dilancarkan sehingga menghasilkan gol kedua yang menceriakan lagi para penyokong. Gol tersebut memberi tekanan yang lebih besar kepada Australia. Dalam keadaan terdesak, Australia cuba meningkatkan tempo permainan, tetapi Malaysia berjaya mengawal situasi dengan baik. Gol ketiga akhirnya hadir dan menjadi detik yang paling menggembirakan buat seluruh rakyat Malaysia. Jaringan tersebut mengesahkan dominasi Harimau Malaya dalam perlawanan ini. Ketika itu, para penyokong sudah mula meraihkan kemenangan yang dilihat semakin hampir menjadi kenyataan. Stadium dipenuhi dengan laungan sokongan dan semangat patriotik yang luar biasa. Kemenangan 3-0 ke atas Australia dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan semasa bola sepak Malaysia. Ramai pemerhati menyifatkan keputusan ini sebagai petanda bahawa Malaysia sedang bergerak ke arah yang betul dalam usaha menjadi pasukan yang lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Kejayaan ini juga meningkatkan keyakinan para pemain untuk menghadapi cabaran yang lebih besar pada masa akan datang. Di media sosial, ribuan penyokong meluahkan rasa bangga terhadap prestasi Harimau Malaya. Pelbagai ucapan tahniah dan penghargaan diberikan kepada pemain serta barisan kejurulatihan. Ramai yang menyifatkan kemenangan ini sebagai hadiah istimewa buat rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada pasukan kebangsaan. Jurulatih pasukan